Saya duduk di Australia, di mana masa saya beli ikan untuk ditimbang, babi juga timbang tepat yang sama. Macam mana dan apakah hukumnya? Dia duduk Australia, negara bukan negara orang Islam lah, tapi di sana ramai orang Islam. Australia ni paling ramai tinggal di Perth, di sebelah barat Australia. Jadi bila dia timbang, dia beli tadi, ada orang putih beli babi, letak daging babi 1 kilo atas nimbang, pak bola supik jual. Gerang dia pula ikan berpok lagi tu. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, najis mughallazah ni ada 2, itu anjing dan babi. Bila diletakkan daging babi, melekatlah darahnya itu pada tempat timbangan, kemudian berpindah pula darah itu kepada ikan yang kita beli, maka kena basuh 7 kali juga. Faghsiluhu sab'a ulahuna biturab. Bukan basuh tu beruh ikan, cucur saja. Benda sebenarnya basuh dengan air tanah ni cukup mudah. Yang jadi payah itu kerana silap faham. Siapa jadi seluk, ada kita ambil bekas air yang bersih begini, kemudian kita ambil tanah bubuh, kita kucah, siapa jadi kalau kau tengok air benda, air tanah, cukup memadai. Lagi ambil air tanah tadi yang sudah kokoh tadi, cucur di ikan sekali. Lepas tu buah di sini ada ikan paip, boleh bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah memadai. Tak wajib 1, 2, 3, 4, ada wajib lagu tu. Di segi fiqh bubuh sikit-sikit pada muqaddarnya sudah 6 kali lalu. Maka capur 7 tadi air tanah sudah bersih ikan itu.